tu dia ngamuk. Dia takut lah orang nak sembelih dia. Kan raya haji ni. Tapi orang tak nak sembelih dia lagi sebab tak. Ya. Ayah cik yang mana koko tu bila nak sembelih? Tahun depan. Jadi Syarif gimana awak ada dekat rumah mak awak tak? Saya duduk berehat kat surau ayah lah. Duduk diam-diam Syarif. Ni bukan macam jalan biasa. Ni jalan dekat pulau. Dekat pulau ni nak jalan atas pasir mesti susah nak bawa motor. Kadang-kadang pening nak kepala. Kadang-kadang hampir nak jatuh ada. Allahu Akbar. Kuwatan Ilahil Azim. Satu lagi surau tadi. Betul ni. Dia pun masih potong-potong. Dah. Lagi lihat pegang darah lembu. Geli juga. Kan haji tu. Kau memang suka tanya pasal darah lembu. Sebab Hadi tengok abang-abang tu duk pegang lidah lembu. Ya. Awak lah tak ada orang makan mata lembu mentah-mentah. Rasanya tu kalau ada orang sembelih lembu kan mereka kan makan mata lembu mentah-mentah. Apa lembu mentah? Ini kata kalau makan mata lembu mentah-mentah boleh jadi ubat. Tadi dah lah tinggal daging korban dekat luar. Lepas tu kucing putih pula makan. Siapa? Tadi kucing makan daging korban. Siapa yang makan mentah. Siapa yang letak kat luar? Tak tahulah siapa. Mana pandai je. Surau. Dekat sini orang tak panggil surau, orang panggil balasah. Ya, orang Selangor panggil surau. Orang Kelantan je panggil balasah. Syarif lahir dekat mana? Lahir kat Kajang lah, kat Selangor. Kajang. Kau kat Penang. Sebab tu nak cakap Han. Tahulah tapi Hadi lahir kat Penang, Hadi boleh juga kecek Kelantan. Sikit. Asalkan boleh. Ada aku tak masuk ni. Hadi dah cakap Penang pun dia pun faham. Aku dah banyak permintaan dari Hadi. Syarif ingat tak lagi malam raya hari tu? Ya, kenapa dengan malam raya hari tu ada apa? Kan Harah kan balik mercun masalah dengan baju Hadi. Ya, tu bahaya tau. Malah Hadi baling tapi sempat lagi jatuh. Tak meletup.
Betul. Kalau dia Bali masih Ni rojak. tengok Aryan dia tu Aryan kan. Syarif kenal Aryan kan? Kenal. Dia tu orang KL dia sebenarnya. KL apa kawan? Betul. Kenal apa? Betul. Betul ni. Ibu dia lahirkan dia dekat tu apa? KL. Ni. Dekat KL. Betul ibu dia hantar dekat